Tengok ni guys, ini kerusi kereta baru yang pakai 3D printed foam. Idea dia untuk menggantikan seat cushion yang biasa dan dia ada banyak advantages. Pertama sekali, 3D printed foam ni dia ada banyak lubang-lubang, so naturally it has better ventilation. Perfect lah untuk negara panas macam Malaysia ni. And depending on the 3D print design, dia boleh adjust nak buat cushion yang lembut ataupun lebih keras dekat tepi, plus with better pressure distribution lagi. Last sekali, kerusi ni lebih ringan dan dia pakai material kita semula, so dia lebih mesra alam, perfect for TVs. Dan ini pula kerusi dengan massage function. Dia ada roller balls dekat belakang backrest. There is also a version dengan balls dekat bawah tempat duduk ni. Ciri ni bukanlah nak menggantikan massage chair Ogawa yang dekat rumah, tapi masa drive long distance ataupun stuck dalam jam, dia boleh tolong kurangkan rasa penat masa drive tu. Dua-dua kerusi ni bawah Adient, supplier kerusi kereta terbesar sekali di dunia. Sebelum ni, dia bawah company Johnson Controls. Dekat Malaysia pun dia ada kilang dekat Melaka supplying Honda. So ini dia guys, konsep kerusi 3D printed foam dengan ciri massage chair. Daripada dua-dua ni, mana satu lagi menarik? Tulis kat bawah.